Apa jadi lepas itu? Saya tinggikan suara saya sikit-sikit. Tinggi. Sehingga saya panggil, Irfan! Dia sentak. Abah ada sini. Ni di mana Abah? Dia tanya. Saya kata di hospital. Apa di hospital? Kata kamu kemalangan, kamu aksiden. Ini mimpi ke realiti? Dia tanya. Mulut dia tu nak cakap tu teruk sebab mulut dia bengkak teruk, gigi dia patah, rahang dia patah semua kan. Dia kata kat hospital lah ni. Dia kata mimpi ni. Mimpi. Katanya. Aduh. Dia tanya. Ada cacat ke? Saya kata apa kamu cakap? Cuba kamu aja. Kata kan? Saya kata tak ada cacat. Dia pun bangun. Dia cek kaki dia, tangan dia. Allah, dia kata kan. Umi mana Umi? Umi mana dia tanya. Saya kata Umi kat rumah. Lepas tu saya pun buatlah video call kepada isteri saya. Saya buat video call, isteri saya tengok tu terkejut tengok dia bangun. Oh, tak sampai setengah jam. Isteri saya duduk mengaji Quran lagi masa tu. Tak sampai setengah jam. Dia sampai. Semalam muka pucat, lembik habis badan. Baju pun tak apa-apa pakai. Sampai pagi tu terus melawar-lawar. Segar bangun melawar. Sampai hospital tu. Kebetulan masa tu juga, doktor dengan nurse masuk. Untuk lawatan tu lah. Untuk cek dia. Doktor tengok dia sedar, doktor pun cuba tanya beberapa soalan. Mungkinlah saya tak faham lah doktor punya tugas macam mana. Mungkin ada ujian-ujian yang dia lakukan, dia tanya soalan-soalan. Dia tengok budak dia jawab dengan baik kan. Terpancar di wajah doktor dengan nurse tu macam seolah-olah lah. Menang! Seolah-olah begitu. Bukanlah dia kata begitu, tapi saya dapat gambarkan begitulah kepuasan bagi seorang doktor dan jururawat apabila mereka berjaya dalam satu-satu kes dengan pesakit mereka.